Ya kak, akak ada nasi ambang. Buat saya makan satu. Nasi ambang. Air kicap, air sambal, air goreng, paru sambal, daging rendang. oh saya nak paru lah. Oh sorry. Ada belacan Kita ada sambal belacan, ada ni sambal goreng Jawa. Sambal goreng. Kita ada mi goreng. Komplit lah. Okey. Ini ikan belayang. Satu bungkus je kak, nasi ambang? Satu bungkus. Ayam goreng, ayam apa ya? Sambal? Ayam sambal? Kita masih menekankan daun pisang Macam wangi kan? Belakang tu kita menjadi buat tempahan. Oh sorry. Tempahan, okey. Atau ayam sama belum buah. Ayam rendang pun boleh tak? Ayam ada? Saya akak buka hari-hari? Kita buka sehari. Kita cuti hari Rabu sahaja. Okey, Rabu. Operasi daripada 7 pagi sampai 3 petang. 3 petang? Ya, okey. Lepas tu akak ada lontong kering. Anak lontong kering? Kita ada lontong basah. Oh, begitu buat lontong kering, lontong basah satu-satu. Boleh? Boleh? Kalau apa lontong kering? Air merah tak kurang lagi? Ayam sambal lah. Ini kita ada sambal goreng. Okey. Kita ada serunding. Kita ada kuah kacang. Wah, ada kuah kacang. Okay, nice. Kuah kacang lebih sikit ke? Boleh. Ayam kicap. Ayam kicap boleh? Kicap, Ayam kicap. Daging rendang, daging. Daging rendang. Lontong basah pun ada kan? Okay, buat lontong basah tu. Oh, ini buat lodeh. Ya, tahu. Pay dengan tahu. Wajib. Serunding. Itu kuah. Oh, sambal tumis. Okey. Kita ada semua yang ada sambal kacang. Itulah. Okey.